Sebenarnya masalah tiga serangkai ni tak sesusah mana pun nak dikawal kalau kita tahu caranya. Tapi itulah, ramai yang terlepas pandang punca sebenar sampai bacaan darah tinggi, gula dan kolesterol makin susah nak stabil. Aku masih ingat lagi masa mula-mula badan mula bagi tanda. Mula-mula ingat penat kerja biasa. Tapi lama-lama kepala selalu berdenyut, belakang leher rasa tegang, badan cepat letih dan bila pergi cek, rupa-rupanya bacaan darah tinggi, gula dan kolesterol semua dah mula naik. Masa tu memang risau. Siapa tak takut bila doktor cakap kalau dibiarkan risiko strok, serangan jantung dan masalah buah pinggang pun boleh meningkat. Nasib baik aku jumpa jus Ratu Pari. Apa yang buat aku yakin jus Ratu Pari menggunakan ekstrak bunga maharani bersama campuran herba terpilih. Ia juga didaftarkan di bawah sijil perakuan perkelasan makanan KKM dan dihasilkan di kilang GMP bertaraf mesti. Bunga maharani ni bertindak sebagai diuretik semula jadi yang membantu menyingkirkan garam berlebihan dalam badan dan menyokong tekanan darah yang lebih terkawal. Sebab itu ramai yang amalkan jus Ratu Pari sebagai ikhtiar untuk bantu kawal tiga serangkai. Lepas aku amalkan secara konsisten, kepala dah kurang berdenyut, belakang leher dah tak setegang dulu dan badan pun rasa lebih bertenaga. Bila buat pemeriksaan berkala, bacaan kesihatan aku juga semakin baik berbanding sebelum ni. Baru aku sedar, tiga serangkai ni jangan tunggu sampai jadi lebih teruk baru nak bertindak. Kalau korang pun tengah mencari ikhtiar untuk bantu kawal darah tinggi, gula dan kolesterol, cuba tengok jus Ratu Pari dekat beg kuning. Sekarang tengah ada promosi diskaun 50%. Jangan lepaskan peluang ni.